Selepas 2 tahun bekerja dan baru awak boleh lompat. Ramai yang jumpa saya juga tentang isu gaji. Ramai yang kata susah sangat nak naik gaji. Kadang-kadang tu seciput je RM200 per year ataupun tak sampai 1%. Sebenarnya gaji ni sebenarnya yes betul dia adalah bergantung kepada syarikat awak bekerja. Di syarikat yang awak bekerja tu punya hak untuk nak menaikkan gaji berapa banyak yang dia nak bagi kat awak lah. Tapi untuk kita pula apa yang kita boleh ubah adalah senang, lompat company. Itu senang. Itu adalah penyelesaian yang paling mudah. Tapi sebenarnya untuk nak lompat company ni dia ada rules of thumb. Okey, sebenarnya minimum untuk awak nak lompat adalah 2 tahun. 2 tahun. Selepas 2 tahun bekerja dan baru awak boleh lompat. Janganlah setiap 6 bulan awak lompat. Itu menunjukkan satu reputasi yang tidak bagus. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, setiap lompatan tu awak kena demand. Sepatutnya minimum lompatan tu adalah minimum increment adalah 20%. Ingat 20%. Kalau bawah 20% jangan terima. Maintain kita punya standard. Okey? Itu saja.